transparan dia antara Jawi dengan yang mengusahakan tu, ketulusan dia kat situ. Dia di sudut ini saya tidak melihat sangat sudut ketulusan, mungkin saya lebih lihat benda tu belum jelas, dia punya hitam putih tu memang belum clear. Sebab tu saya katakan tadi, bila saya tanya pihak Jabatan Wilayah Persatuan pun, dia orang macam ada benda yang belum dimuktamad. Dia semua masih bagi dia mereka proposal. Sebab tu dia tanya pihak DO, pihak yang ialah kerajaan, dia orang tidak ada satu jawapan yang tuntas apa sebenarnya. Cuma masih, sebab tu saya pun guna perkataan mungkin, berandaian. Contoh cakap tentang tanah rezerv Melayu diganti, yang ni sekejap kata dah diganti, yang satu lagi kata kami akan kenal pasti. Tapi di mana? Di mana semua tak ada, tak ada hitam putih. Sebab tu kita pun susah nak bertindak. Kan kalau silap cakap, kita pula kena saman. Sebab kalau tengok dekat Sungai Pening tu, dia dekat kampung pasir, betul tak? Ya, betul. Kalau kat situ ikutkan kawasan tu adalah perhutanan. Ya, kebun. Tapi ni kalau dekat situ dan juga banyak orang asli juga kan yang duduk kawasan Betul. tu. Jadi bagaimana dengan penduduk asli dekat situ, yang penduduk asal dekat situ, penerimaan dia dengan apa yang kalau dari sudut pengambilan itu saya tak nampak ada perubahan atau penempatan. Dari sudut jalan tadi, yang pengambilan itu dia banyak melibatkan tanah kebun. So dari sudut impak dia, yang itulah yang kami tanya, dah settle ke dari sudut SIA, EIA, benda-benda tu yang kita rasa dari sudut tata kelola tu betul tak berlaku. Sebab tu sampai ke peringkat pertukaran jajaran tu, betul ke boleh bertukar pertukaran jajaran tu dalam masa 19-21 hari tu? Logik ke benda tu yang berlaku? So benda tu ibarat tak transparan, tak transparan. Tak ada kejelasan. Tak kejelasan. Banyak benda Mungkin dan pihak Jawi sendiri pun menerima benda ni setelah benda-benda yang groundwork tu macam dah selesai. Jawi seolah-olah muncul di kemudian. Sebab tu andaian orang kampung selama ni tolak tak diterima, tetapi bila bunyi kubur, dia jadi positif pula. Tapi kalau ikutkan andaian je, kalau tak muncul kubur tu, dia akan jadi macam more backfire lah. Dia nak ke arah mana? Dia lebih kepada untuk bisnes ke? Ya, memang untuk Aniara tu orang akan nampak terus terang-terang untuk Aniara. Cuma ayat yang digunakan sebagai berlapik, syarat kalau wilayah nak ambil tanah itu kena buat laluan jalan tembus ke Silk Highway. Kan nampak, adalah nampak apa. Tapi macam kalau dia ambil dekat situ, dia ganti dekat mana pula? Tu yang tak ada lagi hitam putih. So dia sepatutnya kena ada hitam putih. Saya bagi yang ni, saya pulangkan yang ni. Tapi dekat mana dia letak? Sedangkan dekat Selangor ni nak dikatakan apa, result pun tak banyak juga. So dekat mana dia ganti? Itu isunya, banyak ketidakjelasan. Tu yang saya datang sini pun antara lain nak minta cadang lah, sebab dia akan melibatkan, sebab projek ni dia bawah Kementerian Wilayah. Tu yang minta, sebab wilayah dia bawah Parlimen. So mencari siapakah figure-figure yang boleh tolong bawakan isu-isu ni. Kalau dia start daripada 2016, 2023 dah lulus, kenapa dia tak bawa daripada Jawi untuk berbincang dari awal? Itu yang kami punya andaian tadi tu. Orang tolak untuk buat jalan, tapi bila buat kubur, orang jadi alamak. Dia memantikan dekat situ lah. Ada persoalan dekat situ lah. Dan dia punya ayat pun bukan buat jalan, syarat kalau nak tanah kubur, wilayah kena buatkan jalan. Yang akhirnya yang buat jalan bukan wilayah pun, syarikat tu. Yang orang yang sama. Itu yang saya kata, nampaklah dia baik, dia tolong buat jalan. So asalnya projek tu untuk buat jalan lah. Ya, itu yang kami faham. Daripada dulu nak buat jalan. Jadi sebab ada orang nak, orang tolak, penduduk kampung tolak, semua tak bagi buat jalan sebab tanah rezerv Melayu. Kenapa dah selalu ambil rezerv Melayu? Saya jadi sebab tu saya kata kalau ikut jalan utara tak terganggu. Alasan dia kos lebih lah apa. Kenapa nak kena lalu juga dekat rezerv Melayu? Sedangkan rezerv Melayu dekat Selangor tak banyak dah masuk. Dan kalau dia kata dia nak ganti dekat mana? Adakah dia bagi tahu spesifik dekat mana nak diganti? Adalah dianggap kompeten untuk memberi pencerahan. Itu yang menjadi persoalan kat situ. Cuma kita susah. Bagus, kubur bagus, tapi habis saya kata nak bagi jalan, takkan jalan je.
Dan untuk umur sudah ada dalam Dia tu yang kita susah nak cakap sebab benda tak hitam putih. So yang masa plan yang tengah kecoh, start kecoh sebab ada Start kecoh sebab posting yang ahli Parlimen Hulu Langat tiba-tiba announce di sini akan buat jalan. Orang kampung meloncat. bila tu. Januari tak silap atau hujung tahun lepas. Tapi start dia jadi boom 2-3 hari ni sebab Pelancaran baru ni pula. pelancaran tu kira macam start as a pelancaran je lah. Dia macam dia tak ada yang final betul-betul final. Nampak gaya belum. ada keupayaan di situ. So dia boomkan dulu, hitam putih tak ada lagi, tak tahu. Sebab tu masa mula-mula Januari tu bunyi nak launch, orang pun meloncat. Yang tu dia anjakkan tarikh pelancaran tu. Di situlah baru saya masuk awal tahun hari tu. Enam. Parlimen Semenyih ni di bawah Hulu Langat. So dia dengan bangganya mengiklankan kita akan ada satu jalan baru. Walaupun saya Dia buat macam dia buat. biasalah standard lah tu. Cuma memang sejujurnya Semenyih ni jam. Dan kita tidak pernah menolak. In fact anak dalam sidang tu nak pernah sebut, bila nak tengok ada laluan memang ada jalan, dan jalan tu memang sedia ada. Sebab tu anak just mencadangkan laluan itu, jalan itu di-upgrade. Dia macam boleh jadi bypass terus sampai ke Kajang. Jadi bypass ni jam Bandar Semenyih, Pekan Semenyih ni. So dia boleh tembus macam ni. Tapi tak sangkalah proposal ni bukan kata upgrade jalan, jadi highway. 2 lane cross terus masuk highway. Maknanya lebih ni lah. Sebab tu saya kata dari sudut keperluan jalan tak ada siapa pernah bersoal. Memang Semenyih memerlukan sistem aliran trafik yang lebih baik. Tetapi bila mengambil, sebab dia sekarang ni isunya ambil tanah orang kampung, tanah rezerv Melayu. Tu yang jadi alamak kenapa sampai macam tu. Rupa-rupanya untuk nak bayangkan antum ada tanah yang mahal, kalau buat rumah pun memang seorang 1 ekar. Besar sangat satu rumah 1 ekar. Okey, rumah kat situ tiba-tiba jalan jam. Memang tak kena, tak masuk. Ibarat kita ada Ferrari, tiba-tiba jalan tanah merah. Dia mesti nak kena jalan yang padan dengan rumah terus naik highway. Memang perancangan yang menarik, tetapi tanah orang kampung itu yang kita persoalkan. Dia kenapa Semenyih ni jam? Ya, Punca utama Semenyih ni jam antaranya lah salah satu. Memang sini kubur Cina ni, time-time yang Cina punya perayaan hari dia tu memang itu super jam. Cuma kalau tak ada tu pun dah memang jam. Sebab Semenyih ni dah, kalau kita katakan perancangannya untuk 40 tahun 30 tahun dulu okey. Tetapi dengan 2010 atau 2000 ke atas ni pembangunannya dah terlalu pesat. Anda bagi contoh, laluan keluar rumah ni dulu 3 taman. Dalam tahun 80-an 90-an 3 taman. Sekarang 2026 33 taman. Sangat-sangat besar. Laluan sama. Dekat Tesco tu ke Ustaz? Ya. dia tak upgrade, dia tak upgrade. Kat Giant tak upgrade. Kat Tesco tu rumah baru, rumah yang macam banglo, lebih kurang banglo dia tu. Yang tu itu highway turun pergi Ya. ke Seremban apa tu. Sebab saya pernah duduk silap dekat sini. Tapi saya duduk dekat kawasan kampung Pasir. Okey So kat situ pun boleh jam juga dalam kampung Pasir. Nak keluar. Sebab dia punya, sebab ialah satu kena ingat Hulu Langat. Dia dah macam orang Selangor tak apa nak pandang. Tapi sangat jam. Tapi Semenyih ada tempat orang apa, Dalam kes peserta orang akan lari ke sana lah sebab Ya. tanah lagi Masih, perumahan. Berbanding nak duduk kat Sabak Bernam, Tanjung Karang, orang masih nampak Semenyih ni masih pilihan. Dan memang pembangunan tu dengan Eco Hill apa tu memang superb. Ya. Bangunan yang baru Bayangkan highway Lekas, sekarang orang panggil Lekat. dekat. Oh.